So apa je yang Samsung umum dekat Galaxy Unpacked pagi tadi? First kali yang menarik minat aku, Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Design kali ni memang sleek, ada ultra high quality audio dan juga super clear call. Smartphone pula ada 3 device untuk siri Galaxy S26 kali ni. Kita ada S26, S26 Plus dan juga S26 Ultra. Tarikan utama untuk siri S26 kali ni, kita boleh switch off and on privacy display tanpa perlu pasang tempered glass ataupun screen protector yang spesifik untuk privacy. Dan yang paling function dekat sini adalah korang boleh select certain app sahaja untuk privacy display tu di-on-kan. Contoh macam WhatsApp, email ataupun banking punya app. Lain-lain yang menarik daripada Galaxy S26 series kali ni, kita ada improve nitography. Lens kali ni lebih luas untuk better low light shots. Prosesor kali ni menggunakan Snapdragon 8 Gen 5, of course lah kan. Dan pack juga dengan features-features AI yang kali ni lebih advance.